Ya, hai guys, assalamualaikum. Kembali bersama saya, Inspirasi Kucing Bercakap. Jadi guys, kita akan sambung main Five Nights at Freddy's kita, atau part 3 ya. Kenapa suara saya macam letih? Sebab memang saya letih pun. Saya keluar kejap tadi, belanja barang-barang, adalah barangnya. Korang tak payah tahu, okey. Okey, macam korang boleh nampak dekat video sebelum ni, kita hampir-hampir je nak mati, diterkam oleh Freddy sebab power kita tinggal kosong, betul kosong. Sikit je lagi nak mati guys. Nasib baik pukul 6 dia cepat je, ngam-ngam je sebelum Freddy tu jump scare. And saya pun ada baca trik juga macam mana nak jimat power. Cara dia, kita kena buka kamera dengan cepat, tak tutup lah. Okay, so sebelum kita mula, jangan lupa untuk like, subscribe, comment and on notification. Doing. Dan sebelum tu, disclaimer, maybe game ni punya jump scare. Game pula. Maybe video yang kali ni punya jump scare, saya pun tak tahulah. Dah 2 malam kita tak ada jump scare. Takkanlah malam kali ni tak ada jump scare kan? Okay. Dan juga sorry kalau tak dengar sangat Satu. Tanpa berlengahkan masa lagi, mari kita continue night 3. Okay, welcome to Freddy Faster. Sorry. Hai, cepat kita juga. Optiman, cepat. Lewat dah. Kita tak dining area. Maaf kalau saya tak banyak cakap sebab sekarang saya dah kena mula serius. Dia punya AI dari animatronic tu dah mula ganas. Rekod ini kita sekarang dah. Ini okay, kita dekat ni pangau. Kita dengar dia punya dapat kaki Ini ada. Industrial recall. Tarik. Jika ada hilang, jika dia pergi mana entah. Jika paling awal dia gerak tu.
Saya pun tak tahu dah. Mungkin dia nak pizza tu. Dia kan suka pizza. Sekarang kita partikan Freddy dan Foxy je. Kalau Bonnie dah hilang tak apa, kita relax je. Okay, tak apa. Dah apa tu? Okay, tak apa. Sorry guys, yang mesej tadi tu kawan saya ada tanya dia sikit. Adalah hal peribadi. Oh, apa tu? Bonnie still there. Ada. Ada. Iya. Dah. Dah. Hei, belah lah kau tiga. Mana ada pizza kat sini? Okey, dah belah lah. Oh ya. Betul lah. Okay, tak apa. Okay. Mungkin cara ni saya akan gunakan. Cara ni mungkin saya akan gunakan di naik-naik seterusnya kan. Sebab ni cara paling efektif jimat power. Okay. Aduh, ni semua salah kita. Dia membazirkan power kita je. Asal aku tutup. Betul. Dia dekat dapur kot. Tuan. Kalau kalah maklumlah guys. Ini dah naik 3. Jadi of course lah mesti kena ada jangkir. Kalau ada jangkir nanti kita letaklah dekat thumbnail ke atau caption ke. Kalau ada jangkir rasanya kita menang kot. Ini pun dah pukul 4 kan. Power kita masuk. Dah full. Sekarang kita kena tengok dia pintu. Oh, Freddy. Hello Freddy. Okay. Dia ada. Hah? Nanti orang yang tengok video ni orang tak dengar jelas. Sini ada. Oh ni juga. Oh. Tak apa guys, aku yakin kita boleh menang. Walaupun kita punya power tinggal ni je. Look at that. Sekarang ni pun dah pukul 5 AM. Kita boleh bertahan. Okay, start. Sikit lagi kita akan menang guys.
lagi kita pegang alright, alright. Apa tidak kenal ini cepat. Kejap ayah nak habiskan ni game ni. Sikit je lagi. Buat dah penam. Saya kadang-kadang tersangka ni. Buka, tutup, buka. Nampak lah. Alhamdulillah. Yes. Naik 4. Mantap. Alam nyut lah call ni. Jadi guys, kita dah lepas naik free yang di mana cukup mudah sebab saya guna strategi. Mungkin naik 4 ke atas ni diorang akan mula agresif lagi dan saya akan lebih hilang. Nampaknya tak lama lagi kita akan tamat game ni guys. Maybe saya akan sambung ke part 2 tu. Ini kita tutup pintu, takut nanti kena jump scare. Alamak. Kejap guys. Ya. Ya. Hello. Sorry guys, ada orang call tadi. Okay. Nampaknya sampai situ dulu video kita pada hari ni. Nanti kita akan sambung part 4 dari FNAF 1. Jumpa lagi ya guys. Sebelum tu jangan lupa untuk like, subscribe, comment and on notification. Doing. Bye. Sekejap, screenshot ya. Buat thumbnail. Oh, betul. Yeah, bye guys.